jawab panggilan kita bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, apa khabar Casey? Baik, siapa bercakap ni? Nama saya Saiful. Saiful, ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ni pengalaman masa dekat rumah atuk saya yang dululah. Ni dekat dengan Hillview Avenue tak salah saya. Okey, dekat Hillview sana ada satu bank tu, namanya Standard Chartered Bank. Okey, belakang dia kalau tengok memang dah buat kondominium lah. Tapi sebenarnya kat sana dulu hutan, dalam hutan tu ada macam satu rumah. Itu rumah atuk saya dulu. Yang pada waktu petang ni lah, saya dengan adik saya tak tahu kalau adik saya masih ingat lah, pasal dia masa tu dia masih kecil lagi. Kita pun pergi dekat satu pokok ni. Pokok-pokok ni banyak cempedak tau, Casey. Dia punya cempedak pun tengok pun dah random lah. Habis kita pun pergi ambil yang guni beras dulu. Yang dulu guni beras yang macam kain tu lah. Lepas tu adik saya dia pergi dekat satu pokok ni. Dia pergi potong dia punya tangkai lah. Dia punya tangkai masukkan satu-satu lah. Lepas tu ada satu part ni, dekat satu pokok ni. Pokok ni gelap tau, Casey. Lepas tu dia pergi lah belakang lagi capai-capai. Lepas tu dia cakap dengan saya tau, bang, kenapa ini sempodak ni macam tak ada tangkai je, macam terapung-apung je. Lepas tu saya pun cakap lah, ni sempodak apa ni? Apa benda yang kau pegang ni? Sekali dia pergi keluarkan tangan dia, saya nampak ni satu benda je. Dua mata, satu hidung, sama satu mulut. Saya terus tepis tangan dia. Saya pergi angkat dia punya tangan. Saya terus lari kat rumah atuk saya. Itu lah pengalaman tu. Tak tahu benda apa, tengok je kepala. Terus dah tak jadi nak makan. Terima kasih. Okey, sama-sama.